Psst, sini, dekat sikit. Nama saya Oyen, pakar menyelinap, maha guru penipuan digital. Dengar betul-betul tau, sebab hari ni saya nak kongsi semua rahsia saya. Anda memang bertuah. Cuba fikirkan sekejap. Adakah ada robot yang tengah baca esei anda sekarang ni? Betul. Mesin yang tak ada perasaan, yang sejuk macam lantai dapur tu, tengah perhatikan anda. Setiap perkataan yang anda type. Seram kan? Memang betul pun. Dan terus terang saya cakap, robot tu bosan gila baca tulisan awak. Jadi, kunci untuk lepaskan diri ni bukanlah dengan jadi pandai sangat, tapi kena jadi menarik. Percayalah cakap saya. Okey, jom kita mulakan. Kalau kita nak kalahkan sistem, kita kena faham dulu macam mana otak si pengesan AI ni berfungsi. Serius, dia membosankan dan sangat mudah dijangka. Kita kena tahu apa yang dia cari. Konsep pertama yang anda kena tahu ialah perplexity. Senang cerita, tulisan AI ni predictable sangat. Terlalu mudah dijangka. Ayat dia satu-satu, rentak sama je. Tugas kita, jadi huru-hara. Jadi tak terduga. Macam kucing sejati. Biar dia orang tertanya-tanya. Lepas tu, kita ada burstiness. Ini semua pasal rentak. AI ni ada satu rentak je. Monoton. Drip, drip, drip. Tapi manusia, kita ada macam-macam rentak. Ada ayat pendek yang padu. Lepas tu, ayat panjang yang meleret sikit. Campurkan semua tu, biar tulisan tu menari. Tengok beza ni. Sebelah kiri tu rentak mesin, kaku macam robot, tak ada jiwa langsung. Sebelah kanan pula rentak manusia, lebih dinamik, ada soalan, ada penceritaan sikit. Mana satu yang lagi seronok nak baca? Dah tentu yang kanan kan? Okey, cukup dengan teori. Sekarang masa untuk latihan. Saya akan tunjukkan teknik-teknik asas saya untuk buat teks robotik tu hilang. Lesak macam tu je. Dah sedia? Inilah dia pelan induk saya. Ada 4 langkah je. Ikut je langkah ni dan tulisan anda boleh menyelinap melepasi mana-mana pengesan. Macam saya menyelinap keluar rumah bila orang buka pintu. Cekap dan senyap. Teknik pertama, pelbagaikan rentak. Cuba tengok macam mana saya tukar ayat AI yang kaku tu jadi sesuatu yang bertenaga. Satu ayat pendek, lepas tu satu ayat panjang sikit. Boom! Terus nampak macam tulisan manusia. Teknik nombor 2, guna perkataan yang mudah. AI ni suka sangat guna perkataan bombastik macam memudah cara atau mengutilisasikan. Buang je semua tu. Guna bantu, guna pakai. Ia lebih jujur, lebih manusiawi. Pengesan tu pun tak perasan nanti. Dan yang ni paling penting, bercerita. AI mana ada pengalaman hidup, tapi kita ada. Kongsilah cerita walaupun cerita tu kecil je. Ia akan buat tulisan anda lebih diingati dan yang paling penting, nampak lebih tulen. Okey. Sekarang kita masuk ke peringkat seterusnya. Ini ilmu rahsia. Teknik yang membezakan anak kucing dengan penggodam cyber yang handal. Dengar betul-betul ya. Tengok petikan teknikal yang canggih ni. Nampak macam pening kan? Tapi sebenarnya ia dedahkan satu rahsia besar. Kita boleh gunakan AI yang lebih pandai untuk tulis semula kandungan AI yang lain, jadi pengesan tak dapat nak kesan. Macam mana tu? Saya tunjukkan. Maksud dia sebenarnya senang je. Taktik paling canggih, kita guna AI lain untuk tulis semula teks kita, khas untuk tipu si pengesan. Kiranya kita lawan api dengan api. Atau dalam kes ni, kita lawan robot dengan robot yang lebih licik. Okey, jom kita pecahkan 3 taktik super licik ni. Yang pertama, parafrasa adversarial. Bayangkan, AI penulis kita ni tahu apa yang pengesan tu tak suka. Jadi, dia sengaja pilih perkataan yang akan buat pengesan tu pening. Licik kan? Kedua, parafrasa recursive. Ini macam kita basuh baju yang sama banyak kali guna sabun lain-lain. Setiap kali teks tu ditulis semula oleh AI yang berbeza, makin hilanglah bau robot dia. Akhir sekali, mash. Yang ni macam kita ajar AI jadi penyamar yang hebat. Kita bagi dia contoh tulisan manusia dan dia akan belajar tiru gaya tu. Macam saya belajar buat bunyi burung nak pancing makanan. Hebat! Misi kita dah hampir tamat. Sebelum anda lepaskan karya agung anda ke dunia luar, jom kita buat satu semakan terakhir untuk pastikan penyamaran anda tu betul-betul sempurna. Jadi, sebelum tekan butang hantar tu, ingat benda-benda penting ni. Pertama, rentak. Kena campur ayat pendek dengan ayat panjang. Kedua, bahasa. Guna perkataan biasa, bukan perkataan robot. Ketiga, cerita. Tambah sikit sentuhan peribadi. Dan, ingat peraturan emas saya. Jangan jadi terlalu sempurna. Sebab kesempurnaan tu mencurigakan. Sikit cacat celah tu, barulah nampak macam manusia.
Baiklah, tugas saya dah selesai. Sekarang anda dah ada semua ilmu yang anda perlukan. Gunakan dengan bijak dan... apa benda tu? Titik merah. Kena kejar. Okay, bye.